Pendakwaan terhadap 5 remaja perempuan yang disyaki terbabit dalam kes buli Allahyarham Zara Karina Mahathir akan diteruskan di Mahkamah Kanak-Kanak Kota Kinabalu esok. Susulan kematian seorang pempengaruh di aplikasi TikTok dipercayai mangsa buli cyber. Pengasas dan warden sebuah pusat tahfiz terkenal di Melaka diliman 4 hari bermula hari ini selepas dipercayai terlibat melakukan penderaan dan amang seksual fizikal terhadap 6 pelajar lelaki. Wow, aku menang. Kau menang juga. Kau tengok ni pula. Sekarang kat Malaysia ada banyak kes buli tau. Ada kes buli Zara Karina. Lepas tu sekarang ada kes buli Tafiz. Ada 6 pelajar dia kena amal seksual. Seksual? Ya, seksual. Ush, jap. Sekarang dapat berapa? Alah, dah aku 1. Dah lewat ni. Itulah, kita nak kena pergi kelas ni. Jom. Okeylah. Atong, kita orang nak kena gerak kelas dulu lah. Okey, boleh. Alright. Ya. Bye. Bye. Setiap daripada kita memikul tanggungjawab untuk menghentikan semua ni. Belajarlah dengan diri sendiri. Belajar menghormati, menjaga maruah dan menghargai sesama insan. Biarlah subuh di dalam diri kita bukanlah keburukan, tapi subuh sahsiah mulia. Kita tak perlu tunggu orang lain untuk berubah. Kitalah generasi yang perlu hentikan semua ni. Skuad Wajah Siswa Susila, Subur Sahsiah Mulia. Kuat siswa sila, subuh sahsiah mulia. Hentikan gangguan seksual.